Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kami berempat akan memperincikan mengenai penyukuan dan pembakuan dalam puisi Melayu tradisional mengikut fonetik dan fonologi. Pertamanya, saya akan membahaskan mengenai aktiviti kebahasaan. Aktiviti kebahasaan merupakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa secara lisan atau tulisan untuk menguasainya, memahaminya dan menggunakan bahasa dengan berkesan. Dalam konteks pendidikan, aktiviti kebahasaan ialah usaha yang dirancang oleh guru untuk melatih muridnya menggunakan bahasa dengan betul dan kreatif melalui pelbagai bentuk latihan seperti perbincangan, penulisan, bacaan dan permainan bahasa. Seterusnya, diftong. Diftong ialah gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan dalam satu suku kata. Apabila dua vokal ini digabungkan, bunyinya berlaku secara beransur-ansur dari satu vokal ke vokal yang lain tanpa ada pemisahan suku kata. Dengan kata lain, diftong ialah dua bunyi vokal yang diluncurkan secara serentak dalam satu sebutan. Terdapat tiga diftong dalam fonetik bahasa Melayu iaitu AI, AU dan OI. Antara contohnya ialah buai, aur dan amboi. Vokal rangkap pula ialah gabungan dua bunyi vokal yang dilafazkan dalam dua suku kata yang berbeza. Walaupun terdapat dua huruf vokal bersebelahan, setiap vokal itu dilafazkan secara berasingan, bukan secara serentak seperti diftong. Dengan kata lain, vokal rangkap bukan satu bunyi yang diluncurkan, tetapi dua bunyi vokal yang disebut secara berasingan dalam dua suku kata. Contohnya, dua vokal yang bersebelahan iaitu AI, AU, OI, AI, IO, IE, EA, EO, EU, UA dan UI. Seterusnya, kata pinjaman. Kata pinjaman merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa lain dan digunakan dalam bahasa Melayu sama ada dengan mengekalkan bentuk asalnya atau mengubah sedikit sebutannya dan ejaannya agar sesuai dengan sebutan Melayu. Antara contohnya, perkataan raja merupakan satu perkataan dari Sanskrit, akhirat iaitu daripada perkataan Arab, pejabat iaitu dari Belanda dan komputer diambil dari perkataan Inggeris. Konsonan rangkat pula merupakan gabungan dua huruf konsonan yang disebut secara berurutan dalam satu perkataan. Kedua-dua bunyi konsonan itu dilafazkan secara jelas, bukan digabung menjadi satu bunyi baru. Dengan kata lain, konsonan rangkap berlaku apabila dua huruf konsonan muncul secara dalam satu perkataan dan kedua-duanya disebut. Contohnya, KH, NG, NY, SY dan GH. Akhir sekali iaitu konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman ialah bunyi konsonan yang tidak terdapat dalam sistem sebutan asal bahasa Melayu tetapi diserap daripada bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggeris dan Sanskrit apabila perkataan pinjaman digunakan dalam bahasa Melayu. Antara konsonan pinjaman iaitu F, V, Z, Q, SY, KH, DH, GH, TH dan DZ. Jadi melihat kepada unsur fonetik iaitu diftong dan juga vokal rangkap yang terdapat dalam seloka Sayangi Mata Kita. Jadi terdapat 4 perkataan yang saya dapat kelaskan iaitu permainan, kehijauan, tiada dan juga kehijauan sekali lagi. Jadi untuk vokal rangkap iaitu permainan, suara katanya ialah per tambah ma tambah i tambah nan.
dan huraiannya ialah emas ni merupakan suku kata kedua ditambah dengan i iaitu suku kata ketiga. Okey, worker rangkap ini adalah seperti mana kita tahu merupakan dua huruf worker yang berada di sebelah ataupun bersebelahan tetapi di suku kata yang berbeza. Jadi ma ni berada pada suku kata kedua dan ini berada pada suku kata yang ketiga. Jadi yang kedua ialah kehijauan. Kehijauan ni suku katanya ialah ke tambah hi tambah jau tambah an. Jadi di sini jau ni merupakan suku kata ketiga iaitu you dan ditambah dengan an iaitu suku kata keempat. Dan yang ketiga ialah tiada ataupun tiada adalah suku katanya ialah ti tambah a tambah da. Jadi ti ni merupakan suku kata pertama iaitu ada huruf wakilnya iaitu I dekat sini ditambah dengan a pada suku kata yang kedua. Jadi ti a. Dan yang keempat iaitu merupakan diftong. Hanya terdapat satu diftong yang dapat saya klasifikasikan dalam seloka sayangi mata kita iaitu kehijauan. Jadi suku katanya ialah ke tambah hi tambah jau tambah an. Jadi seperti mana yang kita tahu diftong ni terdapat unsur ataupun berlaku gelencaran pada lidah iaitu di sini adalah au iaitu berada pada suku kata ketiga iaitu jau. Jadi saya teruskan dengan unsur fonetik yang ketiga iaitu kata pinjaman yang terdapat di dalam seloka sayangi mata kita. Jadi saya dapat klasifikasikan 4 kata pinjaman daripada 3 bahasa iaitu bahasa Inggeris, Sanskrit dan juga Arab. Perkataan pertama adalah gadget, merupakan kata pinjaman yang berasal daripada bahasa Inggeris iaitu gadget yang mempunyai makna alat elektronik yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kedua ialah permainan, berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu mainan, bermaksud aktiviti untuk hiburan ataupun untuk keseronokan. Yang ketiga ialah kesihatan iaitu bahasa asalnya ialah berasal daripada bahasa Arab yang berbunyi sihah. Jadi bila ditukar ataupun dipinjam kepada bahasa Melayu diubah sesuai sedikit menjadi kesihatan. Itu maknanya adalah keadaan tubuh badan yang sihat. Yang keempat ialah alam, berasal daripada bahasa Arab iaitu alam. Jadi ditukar kepada bahasa Melayu diubah sesuai menjadi alam. Dan bermakna ataupun bermaksud dunia atau segala ciptaan Tuhan. Dan diteruskan dengan unsur fonetik yang keempat iaitu konsonan rangkap yang terdapat dalam seloka. Jadi terdapat 2 sahaja konsonan rangkap iaitu ng dan ny ataupun bunyinya nge dan nye. Yang saya dapat klasifikasikan ialah konsonan rangkap nge iaitu perkataannya ialah girangnya memandang terang pandangan tangan dan juga keliling. Yang kedua iaitu nye, perkataannya ialah senyuman, girangnya, hebatnya, menyesal, gunanya dan juga gantinya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada elemen fonetik di dalam syair Negara Merdeka. Terlebih dahulu kita akan melihat kepada diftong dan juga vokal rangkap di dalam syair ini. Terdapat 2 diftong dan juga 2 vokal rangkap di dalam syair ini. Diftong, perkataan pertama pelbagai dan perkataan kedua walau. Perkataan pertama pelbagai, terdapat diftong pada suku kata ketiga iaitu gai, AI yang berada pada suku kata yang sama. Perkataan walau
iaitu lau berada pada suku kata kedua, AU-nya di dalam satu suku kata yang sama. Bagi vokal rangkap pula, perkataan sekian, ki suku kata kedua, I-nya pada suku kata kedua, dan an, A-nya berada pada suku kata ketiga. Bagi perkataan jauhkan, suku kata ja, A-nya berada pada suku kata pertama, dan U-nya berada pada suku kata kedua. Baiklah, seterusnya ialah kata pinjaman di dalam syair Negara Merdeka. Syair ini mengandungi unsur 3 bahasa pinjaman utama, iaitu bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Dalam bahasa Sanskrit, terdapat 4 perkataan dalam syair ini, iaitu negara, bencana, agama dan Tuhan. Negara ialah nagara, bencana ialah baca, agama ialah agama, Tuhan, Tuhan. Makna bagi negara ialah kota atau bandar. Makna bagi baca ialah celaka atau malapetaka. Makna bagi agama ialah ajaran atau kepercayaan. Makna bagi Tuhan ialah deva atau dewa. Seterusnya bahasa Inggeris. Prinsip dalam bahasa Inggeris ialah principle. Harmony dalam bahasa Inggeris ialah harmony atau harmonia. Makna bagi prinsipal ialah pegangan asas atau dasar. Makna bagi harmoni ialah keselarasan atau perpaduan. Seterusnya ialah bahasa Arab. Terdapat 3 perkataan pinjaman, iaitu nikmat, Rabbani dan juga akibat. Dalam bahasa Arab, bahasa asalnya ialah nikmat ialah nikmah, Rabbani ialah Rabbani, akibat ialah akibah. Makna bagi nikmah ialah kurnia, kebaikan atau anugerah. Makna bagi Rabbani ialah ketuhanan, dan makna bagi akibat atau akibah dalam bahasa asalnya ialah kesudahan, balasan atau hasil. Baiklah, seterusnya ialah kontsonan rangkap dalam syair ini. Terdapat 2 kontsonan rangkap, iaitu PR dan juga SY. Perkataan pertama iaitu prinsip, terdapat kontsonan rangkap PR di awal suku kata, iaitu print, dan manakala untuk kontsonan rangkap SY, perkataannya ialah syukuri. Terdapat kontsonan rangkap SY di awal suku kata, iaitu shu. Jadi di dalam pantun Sabar Itu Iman terkandung diftong dan vokal rangkap di dalam pantun tersebut. Contoh perkataannya adalah buat, suku katanya adalah bu, suku kata pertama tambah at, suku kata kedua. Seterusnya adalah perkataan biarlah, suku kata pertamanya adalah bi tambah r, suku kata kedua, dan tambah lah, suku kata ketiga. Tambahan lagi, perkataan tuan, suku kata pertamanya adalah tu tambah an, suku kata kedua. Jadi terdapat juga kata pinjaman di dalam pantun. Contoh kata pinjamannya adalah kubis, yang bahasanya berasal daripada Belanda, iaitu kul. Maknanya adalah sejenis sayur jenis brassica oleracea. Selain itu, terdapat juga kata pinjaman papaya yang berasal daripada bahasa Sepanyol, iaitu papaya, yang maknanya adalah buah betik. Yang ketiga, contoh kata pinjaman yang terdapat di dalam pantun adalah iblis, yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu iblis, yang maknanya adalah makhluk halus. Jadi yang terakhir adalah konsonan rangkap yang terdapat di dalam pantun. Contoh konsonan rangkapnya adalah NG. Contoh perkataannya adalah bangsal, tengah, diselang, dengan, goncang, memang. Contoh konsonan rangkap yang lain yang terdapat dalam pantun adalah NY, dan contoh perkataannya adalah akhirnya.